Dalam Islam, hutang disebut sebagai al-qard, iaitu memberi sesuatu kepada orang lain untuk digunakan dengan syarat ia akan dikembalikan semula dengan nilai yang sama. Hukum asal hutang adalah harus, iaitu dibenarkan apabila dilakukan dengan niat membantu bukan menindas. Dalilnya adalah barang siapa memberi pinjaman kepada saudaranya sebanyak 2 kali seolah-olah dia telah bersedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-qard bermaksud memberi sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan syarat ia dipulangkan semula dalam bentuk dan nilai yang sama. Contohnya, Ali meminjamkan RM100 kepada Ahmad. Ahmad wajib memulangkan RM100, bukan lebih atau kurang. Hukum memberi hutang ada 2. Yang pertama adalah harus jika untuk tujuan kebaikan. Yang kedua adalah haram jika untuk maksiat, menipu atau menganiaya pihak lain. Hikmah ataupun kebaikan memberi hutang ada 3. Yang pertama, menggalakkan tolong-menolong dan kasih sayang. Yang kedua, membantu orang yang dalam kesusahan. Dan yang ketiga adalah mengurangkan beban ekonomi umat Islam. Rukun hutang ada 4. Yang pertama, pemberi hutang yang disebut mukrid, orang yang memberi pinjaman. Yang kedua, penerima hutang yang disebut muqtarid, orang yang berhutang. Yang ketiga adalah barang atau wang yang dihutangkan, iaitu makrud. Dan yang keempat adalah lafaz ijab dan kabul, iaitu persetujuan antara dua pihak. Syarat-syaratnya pula adalah barang yang dihutangkan mestilah halal dan bernilai. Hutang perlu dipulangkan dengan nilai yang sama. Seterusnya, hutang tidak boleh mengenakan faedah riba, dan yang terakhir adalah niat mestilah ikhlas untuk membantu. Larangan dalam hutang. Yang pertama, tidak boleh mengambil keuntungan atau faedah, iaitu riba. Contohnya, meminjamkan RM100 dan menuntut RM120. Yang kedua, tidak menangguh bayaran tanpa sebab yang sah. Yang ketiga, tidak boleh menipu atau berjanji palsu untuk mengelak daripada membayar. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berhutang dengan niat tidak mahu membayar, maka dia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab-adab berhutang. Bagi pemberi hutang, yang pertama perlulah berniat membantu. Yang kedua, tidak menekan atau menghina orang yang berhutang. Yang ketiga, memberi tempoh tambahan jika peminjam susah membayar. Bagi penerima hutang pula, perlulah berniat jujur untuk membayar balik, mengutamakan bayaran hutang sebelum perkara lain dan mengucapkan terima kasih dan mendoakan pemberi hutang. Sabda baginda SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh situasi hutang adalah, contohnya Aisyah meminjam RM50 daripada Siti untuk membeli makanan. Jadi Aisyah wajib memulangkan RM50 bila sampai tempoh. Jika Aisyah tidak mampu membayar pada masa itu, Siti digalakkan memberi tempoh tambahan. Sebagai penutup, hutang adalah amalan mulia jika dilakukan dengan niat ikhlas dan cara yang betul. Namun, ia boleh menjadi dosa besar jika diabaikan atau disalahguna. Sentiasalah berhutang dengan amanah, niat membayar dan tanpa riba.